Ini adalah kelas berkuda aku untuk sesi yang keempat. Aku gunakan helmet, boot yang aku dah belilah. Rupanya boot tu aku kena beli yang ngam-ngam je. Silap aku juga sebab aku tak tanya coach. Aku tanya salesperson yang dekat Decathlon tu. Tapi tak apalah. Coach aku kata boleh tambah je insole, beli dekat Shopee. Cuma masalah pada kaki aku juga sebab apa? Kaki aku panjang tapi tak besar. So panjang tu dah okey, tapi ada gap bahagian atas kaki tu. Cabaran berkuda ni adalah kau nak kena make sure kaki kau, pinggang kau, badan kau, tangan kau at the right position. Lepas tu kau nak kena make sure semua tu sync, dan juga at the same time kau nak kena tahu macam mana nak handle kuda ni. Dan kuda ni dia tak semua sama. Macam ni nama dia Lizaz. Dia ni muda dan dia ni sangat-sangatlah agresif. Dia sangat senang nak canter. Dalam berkuda ni ada 3 kelajuan. Walk macam berjalan lah. Trot ni macam jogging. Canter ni macam berlari. Gallop macam sprint lah. Jadi kalau kuda ni kau kena walk dulu, lepas tu kau trot dulu, lepas tu baru kau canter, lepas tu baru kau gallop. Dia tak boleh terus canter dan tak boleh terus gallop. Dia kena kumpul energi dia dulu. Tapi Lizaz ni, contohnya aku nak tukar daripada trot pergi canter kan, aku belum suruh dia canter, dia nak canter dah. So aku kena control dia. Aku kena make sure yang dia dengar arahan aku, bukan dia buat decision sendiri. So untuk sesi keempat ni, aku tengah belajar macam mana nak tukar daripada trot pergi ke canter lah. Nak control kuda tu. Jadinya aku kena berlatih lagi sampailah aku mahir. Sekarang ni aku tengah canter. Tengok position badan aku, dia melekat je dekat kuda tu. Dia tak boleh naik turun tu adalah trot. Untuk gallop pula aku tak belajar lagi. So thanks guys for watching. Bye bye.